mendapatkan keberkahan, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Harith Zulfahmi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Haris Zulfahmi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Harapan kita, mudah-mudahan acara kita pada malam yang berbahagia ini mendapat ridha dan restu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.